Kate Syakiruddin Syam akan bermula di petak yang ke-7. Jadi dua pelumba Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing di dua petak utama di baris hadapan. Mereka bermula dengan menyaksikan pelumba di petak yang kedua, Muhammad Arya Ahmad Mazuki yang cuba untuk meluncur bagi menuju ke seleko yang pertama itu. Masih lagi kekal untuk dua pelumba Yamaha 31 Racing untuk berada di hadapan bagi mereka melepasi seleko yang pertama nanti. Ya, gandengan yang baik ditunjukkan oleh dua pelumba Stuart Racing, tapi masuk di bahagian dalam cuba untuk merampas kedudukan, berjaya untuk merampas kedudukan untuk naik di tempat yang pertama dengan dua pelumba Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing yang berada di kedudukan tempat 2 dan 3, Muhammad Reza dan Nuzul Adi yang bermula dengan baik dan kembali berada di hadapan sekarang untuk dua pelumba. Gandengan yang cukup baik ditunjukkan oleh dua pelumba di hadapan. Jadi ada kelompok hadapan 5 pelumba sebelum ada sedikit jarak yang ditinggalkan. Persaingan yang juga turut diberikan di sini oleh Muhammad Farid Hazmi, Farid Sazli. Dari kedudukan ke-8 dia naik untuk berada di 3 teratas. Namun masih lagi awal untuk kita memperkatakan tentang kemampuan dan juga peluang untuk 3 pelumba di hadapan itu, kerana masih lagi kelompok yang agak ramai bagi mereka di awal perlumbaan lap yang pertama ini. Dia bermula dengan baik, Zuan, kerana dari petak yang ke-8 dia naik di hadapan sekarang untuk mendahului perlumbaan. Dia yang berada di depan sekarang, di depan Malik Reza dan Nuzul Adi untuk keluar sampai menamatkan lap pertama. Tapi dua pelumba pasukan Tetua Racing yang memberikan cabaran, tapi nampak dengan baik bertahankan kedudukan Muhammad Farid Hazmi, Farid Sazli, pasukan Eagle Brothers 7 Tech Racing di tempat yang pertama. Dengan catatan masa yang terpantas, ia menjadi milik Muhammad Darwish Amsyar Ridwan di mana 1 minit 30.025 saat, tetapi dia berada di kedudukan yang ke-11. Jadi sebenarnya beliau juga tidak boleh kita ketepikan apabila menuju ke 2 lap yang terakhir nanti. Juga sudah menampakkan ada perubahan di kelompok hadapan ini dengan Darwish Amsyar Ridwan yang sudah pun mengikuti dan juga menyertai 3 pelumba di hadapan. Jadi ada 5 kesemuanya untuk mereka memimpin perlumbaan. Kedudukannya berubah sekali lagi di depan, kerana pelumba KC yang kita lihat telah pun sampai ke hadapan sekarang ini. Dan untuk mengikori 3 pelumba yang berada di depan yang menguasai perlumbaan. Jadi ini adalah 5 pelumba yang sekali bersaing untuk kedudukan 1 sampai tempat ke-5 untuk kelompok yang pertama dalam perlumbaan. Tapi tidak begitu jauh sebenarnya. Belakang pun ada seorang pelumba yang telah pun sampai kedudukan yang rapat antara mereka, yang bolehkan satu kelompok yang besar lagi yang kita lihat. Tapi di depan cabaran terus diberikan oleh pasukan Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing untuk berada di hadapan dengan sekali lagi Farid Hazmi, Farid Sazli yang terus berada di depan untuk sampai keluar di sektor 78. Nampak baik kali ini untuk dia, kerana dia tahu di sektor 78 dia akan berada di hadapan. Tapi sekarang ini Darwish Amsyar yang nampak berada di hadapan sikit. Tapi kedudukan di hadapan berubah sekali lagi. Ada seorang pelumba lain yang berjaya untuk sampai ke hadapan sekarang ini. Jadi mereka yang terus memberikan cabaran dalam persaingan untuk berebut kedudukan yang terbaik. Masih lagi nampak sedikit berhati-hati para pelumba ini untuk menepasi selekor 1, 2 dan juga 3. Kita perhatikan kedudukan Farid Hazmi, Farid Sazli, Ahmad Malik Reza yang agak cemerlang di sepanjang minggu ini dengan catatan masa yang terpantas dilakukannya pada setiap sesi. Dan Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah yang juga tidak ketinggalan untuk bersama-sama dalam memberikan tentangan bagi mencari kemenangan sulungnya pada musim ini. Raja Abdul yang menguasai bagi perlumbaan musim lalu dalam kategori Yamaha Championship Series sebelum dia di penghujung tewas pada tempat yang kedua. Tapi kita nak lihat juga tadi Danis Rifki Nizam, Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing. Baru nak sebut bagi pelumba pasukan ini. Al-Sadi sudah pelumba pagi yang terjatuh, tapi kita berikan di hadapan tumpuan, kerana masih lagi kita lihat itu adalah Danis Rifki Nizam yang terjatuh. Tapi di hadapan sekarang kedudukannya Ali Imran Mazuk Hijri di hadapan dengan Malik Reza, Nuzul Adi dan Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah. 3 pelumba Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing yang berikan tekanan. Kali ini Muhammad Ali Imran, Muhammad Mazuk Hijri yang berada di hadapan seketika kerana dirampas kembali. Kita lihat kembali oleh Farid Hazmi yang berada di hadapan sekarang ini.
Mana menyaksikan juga pelumba MBR Selangor Motor SLA yang ada pelumba 1 dan juga 5 di untuk dua pelumba mereka, termasuk Muhammad Afiq Syazani, Muhammad Zaini yang berada di kedudukan yang kelima. Jadi pasangan di antara dua pasukan tidak ketinggalan juga Honda RS Megatech menerusi Muhammad Akib, Muhammad Syakirun Siam dan Zinajis Honda Casey Racing Team dari Adi Putra Anha. Oh, banyak pelumba-pelumba sebenarnya Ami yang berkemampuan dari segi memberikan cabaran mereka untuk 2 lap yang terakhir nanti. Bukan yang masih lagi sangat rapat antara mereka. Kalau tadi kita ada 11 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat. Itulah kedudukan yang sangat rapat sampai ke gaisan permulaan dan penamat. Dan kali ini walaupun dominasi yang cuba dilakukan oleh Putra Sprinter Yamaha 31 Racing, tapi kedudukan dicabar oleh Fairil Hazmi yang berada di hadapan sekarang. Dalam kelompok hadapan masih lagi kedudukan yang rapat untuk sampai dari kedudukan yang terkini yang boleh kita katakan sampai untuk ketiga lap yang terakhir. Fairil Hazmi kembali di depan. Nuzul Adi, Raja Abdul Rakib, Abdul Malik Reza, Afiq Syazani, Adi Putra Naha, Akil Ramadan di tempat yang ke-7 dengan sekarang kalau lihatkan 10 pelumba dipisahkan kurang dari 1 saat. Dan ada kelebihan untuk Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing kerana 3 pelumba mereka boleh mengatur strategi dalam memberikan laluan dan membantu antara satu sama lain. Dengan Muhammad Fairil Hazmi, Fadil Syazli melihat ke belakang siapakah yang mengejar kedudukannya. Nuzul Adi, Muhammad Sudin, Raja Abdul Rakib dan juga Malik Reza adalah 3 pelumba yang akan memberikan ancaman kepada pelumba ini. Dan peranan kembali dimainkan oleh Raja Abdul Rakib. Begitu juga dengan Nuzul Adi untuk mereka pula memimpin persaingan dan juga perlumbaan. Sambil kita perhatikan Adi Putra Anha sudah mula untuk menyertai. Dia cuba masuk dari bahagian dalam untuk berada di tempat yang pertama. Adi Putra masuk untuk Bintas naik tempat yang pertama. Adi Putra tempat yang keempat dan keseluruhan pada musim lalu. Cuba untuk berada di hadapan, tapi ini memang kelompok yang sangat besar. Memang satu yang suka untuk dijangkakan kerana begini juga pelumba di belakang boleh berada di depan nanti ketika masuk dalam 2 lap yang terakhir. Tapi buat masa ini kedudukan terkini di hadapan tadi Farid Hazmi, Farid Syazli yang mentali. Kali ini dia dicabar kedudukan dan berjaya untuk duduk di tempat yang pertama sekali lagi. Ini penandanya kerana ketika keluar rekod terakhir dia ada kelebihan untuk mencut sampai ke gaisan penamat untuk berada di hadapan. Itu penting pada lap yang terakhir nanti. Saya merasakan kedudukan pelumba dari 1 hingga 10 kesemuanya boleh memenangi perlumbaan, namun ada masalah yang dihadapi di situ. Jentera 3-3 Raja Abdul Rakib, Raja Nur Fatihah yang nampaknya terpaksa untuk melupakan persaingan berbaki 2 lap yang terakhir ini. Jadi 3 jentera yang berbeza berada di hadapan. Ya, sayang bagi Raja Abdul Rakib. Tahun lalu pun di penghujung dia gagal untuk pertahankan kedudukan di hadapan di tempat pertama dalam kategorinya, dan sekarang ini dia berada dalam kelompok hadapan untuk berikan tekanan dan cabaran, tapi ada masalah dan dia terpaksa melupakan untuk perlombaan ini. Sementara rakannya masih lagi Malik Reza yang berada di hadapan dengan Nuzul Adi yang masih lagi berikan tekanan di hadapan di tempat yang pertama, tapi kedudukan mereka juga dicabar oleh lain-lain pelumba di mana Fairil Hazmi tidak kelihatan sedikit, dia berada di belakang sedikit kali ini menuju ke lap yang terakhir. Afiq Syazli dari kedudukan yang ke-9, dia kini adalah pendahulu perlombaan namun dipintas oleh 2 jentera Petronas Sprinter Yamaha 31 Racing untuk mereka memulakan lap yang terakhir. Dengan Ahmad Malik Reza diikuti di situ oleh Muhammad Afiq Syazani yang naik ke tempat yang kedua. Fairil Hazmi di kedudukan yang ketiga. Mungkin Fairil Hazmi yang tadi seperti dia mengangkat tidak ada masalah mungkin dengan jenteranya juga ketika dia lepas di gaisan penamat tadi. Ya, jentera nombor 77 itu yang terus berada di belakang. Jadi dia ketinggalan tempatnya di belakang sedikit sekarang ini. Di hadapan, dapat kita beri tumpuan di hadapan terlebih dahulu. Kita nak lihat di mana kedudukan pelumba di hadapan. Kerana tadi Farid berada di hadapan Fairil Hazmi, tapi sekarang kedudukan berubah di hadapan ini. Afiq Syazani yang berada di tempat yang pertama di kedudukan yang kedua. Nuzul Adi, ada pelumba yang terjatuh. 2 pelumba
yang terlibat dengan insiden ini, tetapi persaingan di bahagian hadapan Muhammad Afiq Syazani cuba untuk mempertahankan kedudukannya itu. Nurul Adi Muhammad Sudin yang akan mengekori rapat dan juga akan disertai oleh seorang lagi pelumba Muhammad Ali Imran Muhammad Zulhijri. Dan kedudukan tu sampai di hadapan sekarang ini di selekor yang agak jauh sikit terkeluar. Cuba masuk kembali Adi yang mempertahankan kedudukan di hadapan sekarang ini. Nurul Adi yang cuba untuk mendapatkan kedudukan tempat yang pertama dan sampai ke kawasan penyelamat dengan kedudukan Afiq Syazani yang berjaya memenangi perlumbaan. Untuk pasukan MBI Selangor Motoroy XLA, dua pelumba mereka berada di atas podium. Nuzul Adi tempat yang kedua dan Ali Imran Muhammad Zulhijri di tempat yang ketiga. Darwish Amsyar tempat yang keempat. Tadi dalam masa kita memberikan tumpuan kepada Farid Hazmi, tapi di hadapan Afiq Syazani yang berjaya memenangi perlumbaan ini. Satu perlumbaan yang sengit, satu perlumbaan yang menebarkan.